Itu ialah dia punya drive shaft boot. Okey. Drive shaft boot yang berduduk pada dia punya drive shaft. Okey, apa jadi drive shaft boot dia? Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Baik. Hari ni kita ada sebiji kereta Honda CR-V. Okey, baik. Apa masalah kereta Honda CR-V ni? Honda CR-V ni dia datang komplain masa dia membelok, dia ada dengar bunyi pada bahagian tayar dia. Okey, baik. So bila kita check tengok apa masalah dia tu, masalah daripada benda ni. Ni nampak tak? Ya. Nampak tak? Apa benda macam tu? Okey, itu ialah dia punya drive shaft boot. Okey. Drive shaft boot yang berduduk pada dia punya drive shaft. Okey, apa jadi? Drive shaft boot dia ni dah pecah. Okey, so grease yang ada dekat dalam bahagian drive shaft tu semua dah keluar. Baik. So bila grease tu semua dah keluar, air, pasir semua pun dah masuk dekat dalam bahagian drive shaft dia ni. Bearing CV joint drive shaft tu pun dah rosak. Okey, so bila membelok dia akan menghasilkan bunyi. Baik. So, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Jalan penyelesaian dia ialah tukar skuter drive shaft yang baru. Baik. So, ini drive shaft dia yang lama yang kita dah siap buka dah. Okey, nampak? Drive shaft dia dah boleh goyang-goyang. Hood dah goyak, tak ada grease kat dalam. Baik. So, bila drive shaft tu dah jadi macam ni, masa cornering pun ada bunyi, kita gantilah skuter drive shaft yang baru. Okey, baik. So, dah siap pasang drive shaft yang baru. Selesailah masalah. Baik. So kalau korang ada masalah sama macam ni, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sarawak Tamun Ipoh. Bye bye.